Yo, guys. 2 days later. Yo, what's up? Sama lagi kita YouTube SNC. So minggu lepas kita memang sangat busy sebab kita kena siapkan motor bengkel. Minggu lepas kita dah buka motor ni. Korang pun dah tahu dah apa permasalahannya. Tapi kita jumpa lagi satu masalah. Aku dah bercek balik. Kita jumpa Peter second kat belakang. Tapi kita cek balik blog dia, ada permasalahan. Nak tahu masalah apa. Tapi untuk bagi motor ni hidup dan lanyak 2-3 round, kita nak cabaran untuk pergi NKVE. Tapi masalah dia, hari Sabtu lepas kita dapat tahu NKVE kena buka. So bila kena buka, kita teruskan projek tu lah. Kita siapkan motor-motor customer. Tu nampak tu, ada seramik pecah geng. Tak boleh buat apa dah geng. Dan korang nampak kat sini, kita dah ubah daripada segi cover set. Lepas tu ada part-part hijau yang kita dah tukar. Untuk motor Krypton, kita dah buka cover set je. Nanti kita buka sepenuhnya. Dan ada barang-barang juga sampai. Untuk motor drag, kita dah beli barang-barang tapi barang-barang tak sampai lagi. Kita stay tune sebab proses ni lambat. Kalau kita buat video seminggu sekali atau sebulan sekali, mungkin korang akan nampak video tu proses dia sekejap je, tahu-tahu dah siap dah tu video. Tapi yang ni kita buat vlog harian yang apa yang ada kat bengkel. Kerja-kerja kat bengkel memang agak-agak terlalu pack. Memang banyak, 1, 2 tak leraikan enjin, 2 tak leraikan enjin, lagi 1. Kalau sempat kita buat, kita sempat lah. Kalau tak sempat, tak boleh buat apa lah. Mungkin hari ni aku terpaksa panggil foreman part time. The next day. Dah berapa hari aku tak buat video, jadi video lambat lah. Sekarang ni kerja tengah banyak kat bengkel. Aku dengan Kobe tengah siapkan motor-motor kat bengkel. Tapi aku sendiri tak sempat nak buat video disebabkan aku dengan Kobe buat kerja. Aku tak panggil part time. Hari ni kita nak settlekan motor-motor dekat bengkel, baru kita akan start buat konten. Sebenarnya banyak barang-barang dah sampai. Ada cover set lah, itu inilah. So kita nak kena siapkan lah motor-motor tu. Macam motor drag nak buat goreng. Kalau boleh aku nak siapkan motor Krypton. Krypton apa benda je kan. Sekarang ni kita kena pergi EXR dengan kemuning motor disebabkan aku nak ambil barang-barang. So lepas pergi EXR baru kita pergi kemuning motor. Lepas pergi kemuning motor kita balik bengkel. Mungkin hari ni adalah sikit video-video yang ada kat bengkel. Selesai dah kita beli barang-barang dekat EXR. Sekarang ni kita nak pergi kemuning pula. So ini ada clutch plate. Kita top-top barang-barang yang kat bengkel dah habis lah. Banyak juga barang-barang yang tak ada. Tapi aku tanya juga kan, crankcase billet bila sampai. Aku tak tahu mat bila sampai. Aku dah cuba nak pecahkan rahsia ni sebenarnya tau. Tak tahulah macam nak cakap. Katanya ada yang dah sampai, katanya ada yang belum sampai. Bila tanya Pak Arun kata tak sampai lagi. Kalau crankcase billet tu dah sampai, sebab EXR ni murah sikit geng, 1000 lebih. Kalau macam beli NLK sampai 3000 lebih. Weh, demam mat. Boleh beli 2 biji tau. Kita sama kat bengkel lah, tapi ada masalah sikit. Aduh mak, aku lupa satu barang. 2 barang aku lupa. Inner H dengan switch on off. Switch kiri kanan untuk Krypton. Lupa nak kita cari warna silver. Tapi kalau tak ada warna silver, kita ambil warna hitam. Aku suruh member aku cari dulu, Nabil. Suruh dia cari dulu sebab dia bukan toke cover set. Dia freelance seller toke cover set. Dengan tiba-tibanya Pak Arun call aku. Kata dia, Cam Mading kau lupa nak ambil. Aduh deman, Cam lupa nak ambil lah pula. Kau. So dah settle lah untuk bahagian potting. Sekarang ni settle untuk Kobe untuk pasang enjin. Lepas tu tadi kita dah settlekan untuk repaint motor-motor customer punya. Ada part-part motor customer, casing enjin, lepas tu spoiler lah, apalah. So motor-motor customer kita dah settlekan. Dan ada barang sampai tadi tau. Ini barang-barang untuk motor Krypton. Inner H warna
silver. Ya, so kita dah siap untuk bahagian cover set dengan inner H. Cuma yang tak ada sekarang ni ada satu saja, iaitu Swiss handle. Sebelum ni aku pakai biar original. Dulu kan aku pernah buat carbon, tiba-tiba aku buat carbon, benda tu pun aku nak carbon. Lah tak jadi man. Dah tak jadi, dah makan modal lah. Apa pun boleh buat, kita tak boleh buat apa lah. Kejap lagi kita nak settlekan engine ni untuk kita nak check CR, lepas tu diecam, lepas tu satu lagi engine ni. Ini engine ni. Ada dalam ni, so dalam ni ada 3 head, lepas tu ada engine seketul lah. Ni ada chemical dia lah. Mana korang nak dapatkan chemical tu nanti kita akan buat dekat beg kuning dekat TikTok. Tak apa, hari ni malam ni kita siapkan mana semua motor ni. Lepas tu esok dah tak ada motor, esok kita buat konten. Gitu. Projek kita amat. 8 hours later. Sekarang ni waktu pukul 10 malam. Oh gila lah. Diorang ni buat kerja gila. Apa jadi ni? Aduh, buat kabut lah. Orang nak buat motor, lepas tu korang nak tak habis-habis dengan joki. Hari tu dia starting gear 2. Alah, kau ingat kau GoPro ke? Tak, sekarang ni GoPro ke? Mana ada orang main drag gear 2 bodoh? Alamak, kabut. Ya, dia kita tengok kita pakai blok seramik yang pecah tu juga sebab nak bagi dia kepuasan sekejap je kan. Kalau tidak nanti baru 65, takkan nak pakai gear 2 kalau spek open main drag. Kau ingat kau pro ke apa? Aku ingat kau bawa perangai pakai jaras kau atas ni. Mana ada budak-budak pakai jarah macam ni lah. Bahagian untuk outside dah selesai. Sekarang ni kita hidupkan dulu motor ni. So bahagian seramik tu kita tak boleh cakap lah. Sebab kan sebenarnya tak boleh pakai. Korang jangan amalkan pakai. Disebabkan kita orang ni saya suka je pakai. Kalau rosak kita repair balik lah. Tak ada masalah pun. Cuma kalau ini pun paling berat pun pistonnya jam je lah. Jangan berlubang sudah lah. Kalau pusing memang ni joki. Joki memang bangsat lah. Kau ingat kau pro ke? Ha? Kau ingat kau pro ke? Ha? Cepatlah. Kamera satu lagi aku lupa nak bawa. Aduh kacau. Bagi orang tolak dulu lah. Dah sikit exhaust pun tak pasang. Kau nak jadi apa ni korang ni? Lepas tu tengok tongkat tak ada. Kau ingat ni motor ni, kau ingat harga murah ke bodoh? Motor ni lagi mahal daripada motor kau tahu tak? Bapak kau beli? Aduh, kau pun sama lebih kurang 5 je. Aduh, asal boleh je. Esok tak kata. Bodoh betul lah. Asal boleh. Kau bawa pakai jaras kat sini. Yang tukang mengajar betul. Ni tukang mengajar. Alah. Badan besar nak jadi joki. Motor dah cak 200, diri sendiri tak pernah bawa motor 200. Tak ada result pun kau, tak ada result. Tak ada dalam sejarah lagi kau. Bawa je piak. Bawa orang lain bawa motor elok je. Alah, kabut je semua. Betul-betul sikit, bateri pun habis. Hari tu dah lah, ni tengok. Habis semua. Hilang. Cepat.
Bro, semalam banyak kerja sangat. Macam korang nampak semalam pun dah ada berapa enjin yang kita nak siapkan. Hari ni kita kena keluarkan 3 atau 4 biji motor yang ada kat bengkel ni supaya kita boleh siapkan motor-motor kita untuk on project. Jantan tak guna aku tak pasti lagi, tapi aku nak kena siapkan untuk event jantan tak guna. Aku punya Krypton. Takkan kita bawa motor drag pula kan. Tapi aku rasa mungkin ada setengah orang yang balik hari, kita follow je yang balik hari. Tak pun kita buat konten gila bawa Krypton pergi event jantan tapi long ranger. Kalau yang tak ada yang ikut lah. Semalam dah hidup sepenuhnya tapi pelakon lah. So aku suruh diorang stay tune. Jangan hidupkan lagi sebabkan aku ada link dengan BSA. Lepas tu aku dapat komplain dekat sini ada masalah bunyian. So selalu kita buka bengkel malam-malam. Lepas tu ada customer yang datang ni suka main rem-rem. Lepas tu kita orang pun suka main rem-rem pukul 2-3 pagi. Bagi motor tu nak hidup lah. Motor-motor customer yang spesial besarnya bagi rem. Lepas tu kita bawa pula dekat kawasan-kawasan lot ni. Macam biasa korang tengok tu itu ada masalah sikit waktu malam. Kita cakap stop kejap. Bagi semua ni reda. Dah tak ada dah komplain-komplain, kita buat on now. Hari ni kita siapkan motor drag dulu. Sebabkan cover set semua tak pasang. Apa yang kita tak pasang nak cuci lah apa benda. Kita siapkan satu persatu. Sebab motor Y dah siap sepenuhnya. Aku dah kena siapkan satu persatu. Yang ni kita siap, Krypton kita siap. Lepas tu kita dah tak ada motor, kita beli motor baru. Tapi sebelum kita beli motor yang baru, lupa yang ini pun kita kena siapkan. Macam kita cakap, kalau ada kerja banyak dekat bengkel, aku minta maaf ke video pendek. Sebab kita nak fokuskan kerja hakiki kita. Dulu YouTube kerja hakiki kita. Sekarang ni bengkel ni adalah kerja hakiki kita. So kita kena clearkan motor-motor kat bengkel. Sebab kita buat proses memang cukup-cukup cepat, 2 ke 3 hari. Kalau motor-motor yang spek-spek open mungkin 3 ke 5 hari macam tu lah. Tengok pada speknya lah. Kalau ada spek besar-besar tu mau seminggu man.